Kau betul lah. Kau Oh, cepat. 5 punca kenapa aircon korang menitik air ataupun leaking. Mari aku cerita. Yang pertama, saluran pipe aircon korang dah tersumbat. Biasanya jadi sebab kalau korang tak servis. So air dengan habuk dah bercampur. Dia jadi jelly. Yang kedua, boleh jadi insulation korang dah mengecut. Tu biasa expiry date lah. So boleh panggil technician untuk tukarkan je. Tak ada masalah. Yang ketiga, ada setengah aircon pakai water pump. Kadang-kadang water pump tu dah rosak. So air dia tak keluar. So kita kena check water pump tu. Kalau ada masalah apa-apa kan. Keempat, boleh jadi air filter korang dah berhabuk, dia tebal. Macam mana boleh jadi? Korang sejuk, tapi angin sejuk tu dia tak keluar dengan betul. So dia jadi wap. So last sekali, boleh jadi aircon korang kurang gas. So biasanya kalau aircon kurang gas, ada setengah bahagian kau akan frost. Bila frost tu cair, air akan menitik. Itu proses kondensasi. So kalau aircon korang dah ada 5 sebab ni, korang dah boleh panggil kita untuk check aircon korang.